Alhamdulillah wa bihi nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi kesempatan sekali lagi kita sampai dalam bulan Ramadan. Sekarang kita dah masuk dalam bulan Ramadan. Esok kita dah nak start puasa, maka kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi malam ni sebelum saya nak mula, saya nak cerita berkaitan dengan program masjid dan sikit peringatan untuk diri sendiri dan juga kita semua. Sebelum tu jom kita peringat dulu kita nak kena niat puasa esok. Jadi ramai dah yang dah dengar dah, ustaz-ustaz dah habaq dah, dan ada yang dah niat dah, tak apa. Ni nak habaq yang tak niat lagi. Niat puasa wajib setiap hari kena niat. Maksudnya setiap malam lepas azan maghrib tu kena niat puasa dah. Wajib kena niat. Tetapi ada satu niat yang kita boleh niat sebulan. Dan kena faham, bila niat sebulan ni bukan bermaksud hari-hari lain tak kena niat. Niat tetap wajib hari-hari. Habis tu buat apa niat sebulan? Takut-takut terlupa. Okey nah? Tak lagi dia niat sebulan, lepas tu dia kata apa happy dah, tak niat pun tak apa dah. Oi, mana boleh? Kena niat. Nah, kena niat. Niat wajib tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kita kena niat. Baik. Jadi siapa yang tak niat lagi, jom kita niat. Yang pertama niat untuk satu malam dulu. Nah, kita sama-sama baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mau puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa kat niat? Sahaja aku berpuasa esok hari, menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Selesai dah untuk esok, kita ambil untuk sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, macam dalam kelas lah pula. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum saya nak mula sedikit tazkirah, tak lama pun tazkirah, saya nak cerita program sepanjang bulan Ramadan di Masjid Al-Bushra Merbuk. Saya pertama sekali saya nak ambil kesempatan dan nak mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ke Masjid Al-Bushra Merbuk, dan selamat datang ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita sampai habis bulan Ramadan, dan Allah menerima semua amalan-amalan dan juga ibadah-ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan di Masjid Al-Bushra Merbuk ni, yang pertama sekali kita buat solat sunat tarawih sampai habis Ramadan 8 rakaat saja beserta witir 3 rakaat. Ya nah? Dan setiap malam akan ada tazkirah. Baik. Imam tarawih yang utama adalah imam rawatib yang paling banyak. Imam rawatib kita ada 3 orang, Al-Fadhil Ustaz Hamdan, Ustaz Naim Hadi dan juga Ustaz Naim Johari. Mereka yang paling banyak. Dan setiap malam akan ada tazkirah. Yang ni bergilang-gilang lah tazkirah ni, ada macam-macam ustaz-ustaz yang kita jemput. Dan ada juga pada malam-malam yang tertentu kita jemput juga imam-imam luar.
Di antaranya insya-Allah kita akan bertemu dengan Ustaz Muzammil dari Indonesia. Seterusnya Ustaz Ridwan Sudais dan banyak lagi lah imam-imam yang lain yang kita jemput juga untuk sama-sama nak memeriahkan bulan Ramadan di Masjid Al-Bushra Merbuk insya-Allah. Dan untuk tahun ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, kita buat tarawih 8 saja. Boleh tak jom kita azam sama-sama untuk kita solat tarawih setiap malam. Kita usahalah, bukan nak abang kata ambil pulun sungguh, dia pun tak tahu boleh habis memang pun. Kan kita pun tak tentu boleh habis tak boleh habis. Maksudnya kita usaha sungguh-sungguh untuk kita habiskan solat tarawih kita. Sebab kita nak dapatkan kelebihan yang Nabi sebut, solat tarawih habis bersama dengan imam. Untuk kita dapat pahala yang Nabi SAW janjikan kepada kita, pahala seumpama kita solat sepanjang malam. Sebab kita nak rebut pahala ni. Jadi saya buat kempen lah, kita solat tarawih sampai habis. 8 rakaat saja tuan-tuan. Lepas tu kita tunggu tazkirah sat-sat je insya-Allah. Jadi kita azam sama-sama biar Masjid Al-Bushra penuh tiap-tiap malam. Kalau kata ada kerja sungguh, tak apalah ada kerja nak buat lagu mana. Kan kalau kata ada masa, maksudnya kita azam sungguh-sungguh untuk kita habiskan solat tarawih bersama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala tersebut. Dan yang seterusnya, apa program yang kita buat di masjid kita? Yang pertama, kita ada edaran bubur lambuk selepas daripada solat asar. Kita akan edar bubur lambuk sampai habis lah. Jangan duk bilang pula berapa apa semua tapi habis. Hak tak dapat tu jangan menyesal, kita ada sebulan. Maksudnya dia tak dapat hari tu. Tunggu Ustaz, mungkin hari lain tu dia dapat. InsyaAllah. Baik, kemudian kita ada sediakan buka puasa setiap hari. Buka puasa. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, sekali sekala ataupun tiap hari pun tak ada masalah. Dan yang ni bukan kita sedia untuk orang susah, untuk orang yang tak ada duit. Tak, siapa-siapa saja. Hak yang dia kaya, bapak kaya apa pun boleh. Mainlah kita nak ajak buka puasa dekat masjid. Bukan kita sedia untuk orang miskin, fakir miskin tak. Sebab saya ada tengok TikTok tadi ni, dia marah. Orang kaya main makan buka puasa. Dia cerita hak lepas-lepas lah. Dan tak, kita tak buat untuk orang kaya, orang miskin. Kita tak buat untuk orang kaya, kita buat untuk semua orang. Siapa-siapa pun boleh main buka puasa. Main buka puasa dekat masjid. Saya nak buat benda ni 3 tahun dah, tapi tak pernah menjadi. Tak apa lah. Dan kita nak buat macam dengan kat Mekah. Kita buka puasa dulu. Kami sediakan plastik, kita hampak. Maksudnya boleh duduk dalam saf. Ni saja kita hampak plastik. Kita akan sediakan tuan-tuan tiap-tiap satu kit iftar. Kit buka puasa. Ini yang kita buat sendiri. Dalam ni cuma ada air mineral dan juga buah kurma saja. 3 tahun dah nak buat, tak pernah jadi. Sebab dia dah nampak, dia lah mutabak, sate, nasi kandang Daniel. Macam ni nasi kandang Daniel. Kan? Dan masjid akan sediakan buka puasa selepas solat maghrib. Makan berat selepas solat maghrib. Dia tak jadi tu sebab Masjid Bushra ada bazar. Kan? Jadi dia pergi beli hak bazar dulu, dia kena ada roti john lah, apa, ayam golek lah, apa, dia ambil semua, dia makan saja. Kan? Kalau jadilah, kalau tak jadi tak apalah. Tapi kita akan bagi yang ni, pastikan tuan-tuan akan dapat kit yang ni. Cuma hanya bila buat kotak segak lagu ni tuan-tuan. Allah, nak buka apa yang kan? Kotak segak ni jangan nak buang tu. Kotak ni segak tiap-tiap hari dapat himpun. Kan, himpun betul bagi balik masjid. Boleh ambil kat tuan-tuan lah. Dia nampak kosong. Sebab yang tahun lepas kita bubuh kek pisang. Dia tak tahan lama. Dia tak tahan lama. Dia jadi nak berkulat lah apa semua. Saya nampak kalau bubuh biskut, comel juga. Jadi saya buka peluang lah, siapa yang nak sponsor biskut, bawa main biskut paket-paket kecil-kecil tu, pergi lempak dalam tu, Dewan Al-Bushra tu. Pergi bagi dia. Dalam tu tempat kita, proses benda-benda ni. Bawa bila biskut apapun, biskut kecil-kecil tu. Kita boleh sumbat benda ni. Baik, kita bagi masa 15 minit untuk buka puasa. Lepas 15 minit, makan habis ke, tak habis ke, kita mayang maghrib. Ni lah. Jadi, ambil masa 15 minit untuk buka puasa. Baik, seterusnya, masjid kita sediakan moreh. Moreh setiap malam selepas solat tarawih. Malam ni tak lagi. Ni cerita ni semua bermula malam kedua ataupun hari kedua. Esok ada yang ni, yang kita sediakan makanan berat, esok tak ada lagi. Bubuk lambuk, moreh, yang buka puasa berat, kita semua kita mula pada
2 Ramadan. Lena 2 Ramadan baru kita mula. Bazar dah ada dah esok. Bazar Ramadan dah ada. Baik. Jadi saya nak ajak mai ramai-ramai kita meriahkan, kita berbuka puasa, betul kita solat maghrib sama-sama dan kita makan sama-sama dekat Masjid Al-Bushra Merbuk. InsyaAllah. Boleh tak? Kalau sampai ada masalah. Mai dengan family. Sekali-sekala bini nak masak sebab hari mula. Kenapa kita tak buat hari pertama? Hari mula duk cewi lagi, kak mak belakang tu duk cewi lagi, esok nak masak apa? Dia tengok Khairul Amin. Kan, dia tengok Khairul Amin duk masak satu hari satu resipi. Jadi dia duk cewi nak masak lagi. Esok hari pertama bagi depa masak dulu. Hari kedua, hari seterusnya, mai kita buka puasa sama-sama dekat masjid. Mai ramai-ramai insya-Allah. Andai kata tak cukup, ini yang pihak masjid boleh janjikan. Kita sedia bajet ikut tahun lepas. Lebih kurang 100 ke 200 orang untuk buka puasa tu. Andai kata tak cukup, insya-Allah tuan-tuan, kita akan tambahlah. Kita akan tambah. Sebab masjid kita ni kita fahamlah bukan sekadar anak karya saja. Masjid kita ni orang luar apa semua lepas seronok, lepas mai ramai-ramai buka puasa. Jadi kita nak bagi meriah insya-Allah. Baik. Untuk infak Ramadan kita belum habis lagi tuan-tuan. Yang itu kita buka, hari itu alhamdulillah penuh untuk makan. More, bubuk lambuk, buka puasa dan juga sahur. Habis. Kita buka. Alhamdulillah penuh dah orang isi. Tuan-tuan dah kita habaq yang tu penuh. Dia tak mau bagi. Dia pergi pejabat katanya yang infak apa dia makan buka puasa apa dah lagi. Kita habis dah penuh orang bagi penuh dah. Betul dia tak mau bagi. Bagilah tuan-tuan ni. Sebab kita akan gunakan semua duit yang tuan-tuan dan perempuan infak itu adalah untuk sepanjang program Ramadan. Program apa nak kena bayar apa lagi ni? Sepanjang bulan Ramadan kita akan guna duit tuan-tuan. Maksudnya apa? Hak selama ni duk bayar bil api, duk bayar apa dia pentazkirah, duk bayar imam tarawih, duk bayar bila tarawih, duk bayar apa semua yang dalam bulan Ramadan kita akan gunakan duit infak tuan-tuan. Sebab tu kita kumpulkan 200,000 untuk bulan Ramadan kali ni. InsyaAllah yang untuk makan alhamdulillah kita buat bajet kita hari tu dah cukup, dah mencukupi. Tapi tuan-tuan bagilah sebab macam biasa. Kita buat bajet 150 lah kali jadi 200,000. Jadi sebab itu kadang bajet orang mai terlebih dan sebagainya kita akan buat lebih. Jadi tuan-tuan boleh teruskan berinfak insya-Allah. Baik, tu habis. Dan kemudian untuk sahur. Untuk sahur kita buat pada 10 malam terakhir sahaja. Saya nak ajak tuan-tuan, masjid kita memang dah open 24 jam daripada dulu, daripada hari tu ni lah. Sampailah lah ni memang kita buka 24 jam. Saya mempelawa tuan-tuan, kot nak main tidur dekat masjid, nak iktikaf dekat masjid, daripada siang sampai ke malam, tak mau balik langsung pun dipersilakan. Cuma jaga saja. Jaga macam mana? Jangan nak main lungguk letak kat tu beg datang tu beg dah. Jangan. Nak main tidur dekat masjid, silakan. Nak start malam ni pun boleh. Nak start malam ni pun boleh main tidur kat masjid. 10 malam terakhir baru kita sediakan sahur. Kita akan sediakan sahur. Kalau kita buat anggaran yang tahun lepas juga, lebih kurang dalam 60 orang, 70 orang. Kalau kata ramai dan terlebih, kita akan tambah. InsyaAllah. Baik. Itu berkaitan dengan program masjid. Kemudian kita ada bazar Ramadan yang akan bermula esok. Ada lebih kurang dalam 50 lebih vendor. Jadi tuan-tuan boleh main. Parking kita pun luas alhamdulillah. Boleh main. Bazar kita bermula pukul 3 petang. InsyaAllah dah boleh main. Mungkin ada yang gerai yang dah mula pukul 3 petang. Mungkin ada yang lewat sikit. Dan mungkin esok ada lagi yang vendor-vendor tak mula. Esok insyaAllah. Biar ada lah. Bazar kita ada. Jadi boleh main ramai-ramai insyaAllah. Baik. Selesai bab tu. Dan sikit saja tuan-tuan. Berkaitan dengan Ramadan, kita semua faham Allah bagi peluang kita masuk dalam bulan Ramadan, kita syukur sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita sampai lagi dalam bulan Ramadan, sebab bulan ini sangat-sangat special. Bermulanya malam ini semua pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dah mula terbuka. Allah turunkan rahmat dalam bulan Ramadan. Allah nak bagi kelebihan kepada kita. Yang pertama, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Yang tu dah confirm dah. Allah sebut yang kita dah baca selalu dalam Al-Quran. Kan? Allah nak ampunkan dosa kita. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah nak lipat gandakan pahala kita. Jadi ambil peluang untuk buat kebaikan. Buatlah apa benda pun. Kalau tuan-tuan nak sedekah, sedekah sungguh-sungguh. Bukan nak kena bagi banyak, tapi buat bagi cerdik. Dia buat bagi cerdik macam mana? Dia memperuntukkan sedekah setiap hari berapa? Contoh. Jadi contoh ni. Contoh dia kata aku memperuntukkan setiap hari, dia sendirilah dia azam ni. Ikut kita lah tuan-tuan. Ada orang yang peruntukkan sehari RM5 untuk sedekah setiap hari.
Kita jadi orang yang bijak macam mana? Kita pecahkan RM5 tu. Kita nak pecah lagu mana? Aku bagi RM1 kat kawan ni, bagi RM1 dekat tempat ni, aku bagi RM1 kat Masjid Bushra, aku bagi RM1 dekat sekolah tu. Kita pecahkan sedekah kita. Bukan syarat dia kena banyak. Yang penting kita istiqamah. Siapa yang boleh lagi bagi banyak, lagi bagus. Sebab apa? Nabi adalah manusia yang paling pemurah. Tetapi dalam bulan Ramadan, Nabi adalah orang yang paling pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Maksudnya bulan Ramadan, Nabi melipat gandakan dia punya sedekah. Nabi menggandakan dia punya sedekah. Ada orang yang peruntukkan sehari RM10 dia nak infak. Pecahkan infak kita bagi banyak-banyak tempat. Supaya dapat banyak tempat kita boleh manfaatkan infak kita. Kita lipat gandakan, insya-Allah kita lebihkan sedekah kita. Baik, yang seterusnya apa dia? Saya nak ajak tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini Allah nak perkenankan doa kita. Jom kita azam sama-sama biar ada satu doa yang besar yang ada pada setiap orang. Maksudnya doa ni dia takkan tinggal pada setiap waktu dia solat, pada setiap masa dia takkan tinggal doa ni. Satu doa. Yang lain doa lah, minta murah rezeki, minta apa. Tapi dia mesti ada satu. Setiap orang mesti dia ada satu hajat. Mesti akan ada satu hajat. Maksudnya hak itulah dia doa sungguh-sungguh. Dan saya nak ajak bukan sekadar doa untuk kita. Yang paling dahsyat ni apa dia? Mendoakan kepada orang lain tanpa orang lain tahu. Ini Nabi SAW sendiri sebut siapa yang mendoakan kepada saudaranya tanpa saudaranya tahu. Malaikat yang ada di atas kepalanya akan mengaminkan doa tersebut. Dia doa ke kawan dia, ya Allah. Dia tahu kawan dia susah. Ya Allah, aku tengok kawan aku susah lah. Dulu duk meninggal dah ni jatuh, ya Allah. Ya Allah, pemudahkan urusan dia, ya Allah. Doa dekat dia. Dan yang paling bestnya apa? Bukan sekadar malaikat yang mengaminkan doa tersebut. Tapi malaikat tersebut akan kata apa? Engkau pun akan dapat sebagaimana yang kau doakan. Malaikat. Jadi dalam bulan puasa ni kita perbanyakkan berdoa dan banyakkan juga untuk berdoa kepada orang lain. InsyaAllah. Dan yang lain semua dah tahu dah. Bulan Ramadan kita nak buat ibadat apa? Kita nak banyakkan sedekah, kita nak banyakkan solat sunat, kita nak bagi tarawih kita habis, kita nak baca Quran. InsyaAllah tuan-tuan buatlah. Asalkan kita buat benda-benda yang baik yang mendatangkan pahala, Allah nak bagi pahala yang banyak kepada kita insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita sampai kita habis Ramadan dan kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan bersih, suci. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Yang tu yang kita harap mahal kan. Bila Allah hapuskan dosa-dosa kita ni benda yang sangat-sangat mahal. Allah hapuskan dosa kita semua akan jadi baik insya-Allah. Mudah-mudahan sekadar pada itulah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Sekali lagi selamat datang tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Salah silap saya mohon maaf. Saya daripada diri saya dan juga pihak masjid keseluruhnya kalau kata ada salah dan silap, kami mohon maaf. Kalau kata ada benda-benda yang tuan-tuan boleh memberi nasihat, pandangan dan sebagainya, silakan. Tidak ada masalah. Ya, tuan-tuan boleh main direct bagi tahu kepada kita pengurusan kita, boleh bagi tahu secara direct. InsyaAllah kita akan buat penambahbaikan sekadar yang kita mampu. Terima kasih tuan-tuan yang selama ni memberi sokongan dan juga dokongan, mendoakan, support dan sebagainya. Apa yang Masjid Al-Bushra merebut kerjakan insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada semua orang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat bersahur insya-Allah.